Nak tahu cerita Selangor? Jom. Bayangkan satu keluarga bukan satu orang tapi 5 beradik dan semua jadi legenda badminton Malaysia. Ini kisah sebenar Sidek Brothers. Kalau korang lahir tahun 90-an atau awal 2000-an, mesti pernah tengok kartun anak-anak Sidek dekat TV. Tapi ramai yang tak sedar, kartun itu sebenarnya diangkat daripada kisah hidup sebenar keluarga legenda ni. Semuanya bermula dengan seorang ayah yang ada satu misi luar biasa, nak jadikan anak-anak dia ni jago dunia. Depan rumah je dah jadi tempat latihan. Hari-hari latihan keras, disiplin ketat dan tak ada istilah alasan. Anak sulung Miss Gun Sidek pada awalnya bukan paling hebat pun, malah ada masa bakat dia tenggelam dengan adik dia sendiri. Tapi bila meningkat dewasa, dia berubah jadi superstar badminton Malaysia dengan gaya rambut pelik, karakter luar biasa dan permainan padu. Stadium penuh sebab orang datang semata-mata nak tengok dia je. Lepas tu muncul kombo paling OP era 80-an, Razif dan Jalani Sidek. Keserasian dua beradik ni sampai orang kata macam ada telepati. Lagi gila, dia orang cipta satu teknik servis yang buat ramai pemain pening, iaitu servis S. Servis ni terlalu susah nak lawan. Bulu tangkis berpusing pelik sampai lawan susah baca arah, sampai satu tahap servis tu diharapkan. Dan kemudian muncul Rashid Sidek. Ramai anggap dia lah paling berbisa antara adik-beradik Sidek. Smash dia padu, permainan dia laju sampai berjaya jadi pemain nombor 1 dunia. Apa yang lebih gila, ini bukan kisah seorang legenda. Ini kisah satu keluarga yang melahirkan generasi juara dan mengubah sejarah badminton Malaysia buat selama-lamanya. Jadi, kalau Sidek Brothers muncul zaman TikTok sekarang, rasa-rasa viral lebih mana?